Dalam persaingan sengit perniagaan online, khasnya berkaitan fashion muslimah, bagaimanakah usahawan online ini boleh menonjolkan produk mereka dan melebarkan empayar perniagaan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada soalan yang diajukan oleh Juli tadi. Saya klasifikasikan jawapan saya satu poin, iaitu marketing. Di mana tak kenal maka tak cinta. Maksudnya marketing amat penting dalam bisnes. Yang pertama, viral marketing. Viral marketing itu bahagi kepada pelbagai jenis. Antaranya adalah viral marketing berdasarkan unsur-unsur lawak ataupun viral marketing yang berunsurkan kimia. Sebagai contoh tutorial baut eksklusif dan sebagainya. Dan yang kedua, in terms of media, media cetak dan juga media masa, di mana mereka memainkan peranan penting. Sebagai contoh, hijab fashion juga menyediakan ruang untuk online business mempromosikan produk-produk diorang dalam certain ruangan yang disediakan, di mana kita tahu hijab fashion mempunyai jumlah pembaca yang agak ramai. Dan yang ketiga, in terms of the quality of products yang digunakan untuk marketing. For example, gambar dan video mestilah kualiti tinggi, di mana yang mampu menarik minat customer untuk membeli produk-produk yang ditawarkan. Yang itu sekian. Terima kasih. Terima kasih, Nurul. Selesai sudah Malaysia Keriman, kita terus beralih kepada peserta Malaysia ke-6, Nikizati Amanina Halim bersama dengan Berkenaan kepada Minas. Sugar, I don't feel right. Nicholas Omar. You're the little one and you get the question in English. Okay. It's a very interesting one for me as well. What is your opinion about the exclusivity of Swarovski crystals, and how do you think it is different from other crystals? Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good evening, ladies and gentlemen. Thank you for the question, Mr. Nicholas. The exclusivity of the Swarovski crystals depends on the cutting-edge technology that helps Swarovski crystals to become shine more brighter and shinier and far ahead of competition compared to other crystals. Most of the Swarovski crystals are also coated with the special metallic coatings that helps to enhance its exclusive characteristics. Even though Swarovski crystals are often imitated, but imitation of Swarovski crystal will never equal to the original Swarovski crystals, as it has its own unique and high quality characteristics. With that, I think that is why Swarovski crystals more stand out compared to other crystals. Thank you. Alright, terima kasih ucapkan Princess. Marvelous, precise and concise. Okey, anda sudah pasti menunggu dan ingin menyaksikan Nur Iliana Khalid dengan Dragon Fashion-nya. Mimpi kita. Ya. Baiklah, terima kasih. Bermimpi kita. Okey, Nur Iliana, mari kita lihat. Saya nampak dia Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, soalan pada Yang Mulia Tuan Surah. Yang Mulia, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nur Iliana. Ya, betul. Disebutkan dia Iliana. Jadi, soalannya, walaupun kos secara hidup
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada juri atas soalan yang diajukan. Okey, berkenaan dengan soalan itu, pada pandangan saya, minat mengatasi segalanya. Jika fashionista itu ingin dapatkan sesuatu yang mereka ingin miliki, mereka akan berusaha segala upaya untuk dapat. Jadi, tidak mustahillah jika butik semua diserang oleh fashionista. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Rudiana. Simple but perfect. Alright, kita beralih ke Nur Asila Matias bersama dengan Breakdown Questionnya. Diana Rahman. Ya. Baiklah, terus ke depan. Bersama-sama. Wow. Terima kasih Diana Rahman. Baiklah, kita pilih Apa soalannya? daripada siapa? Silakan ketua surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini soalan saya. Dalam persaingan sengit perniagaan online, hasilnya berkaitan fashion muslimah, bagaimanakah usahawan online ini boleh menunjukkan produk mereka dan melebarkan upaya perniagaan? Baiklah, terima kasih di atas soalan tersebut dan terima kasih kepada para juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, setiap perniagaan haruslah dijalankan dengan strategi dan marketing yang baik. Maafkan saya. Okay. Namun begitu, setiap persaingan sengit haruslah dijalankan dengan strategi yang bagus. Maafkan saya. Okey. Di arus pemodenan ini, kebanyakan sekian, terima kasih. Minta maaf. Tak apa. Nur Asila. Kita harus puji percubaan beliau sebenarnya. The effort must be praised. Alright, kita beralih kepada Anis Nadira Astiza bersama Rekaannya Rehan Wania. Silakan. Terima kasih ucapan Rehan Wania. Baiklah, Anis, masa untuk memilih. siapa yang akan bertanya soalan di kalangan juri. Surprise. Nicholas Omar. The second question in English tonight, the last one. Due to the overwhelming trend in Malaysia for the hijab fashion, how do you think that our exclusive can sustain its existence and even expand their business in this very competitive industry? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada juri. Izinkan saya menjawab soalan dalam bahasa Melayu. Okey, pertama sekali kita tahu bawal adalah trend orang Melayu kita yang membawa nama ke international. Sudah semestinya kita tahu bawal mempunyai identiti yang tersendiri, di mana inilah yang kita mahukan. Orang Melayu mempunyai kreativiti, sentiasa ada idea inovatif dan
dengan orang international. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah mencontohi bawahan eksklusif di mana mereka mempunyai identiti tersendiri yang mampu pergi jauh, dan itulah yang kita mahukan. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Anis. Alright, dan kita persilakan finalis yang ke-10 merangkap finalis yang terakhir. Kita persilakan Laura Sikin Mazharuddin bersama Profession Hari Sufi. ya. Itu dia. Sama dengan Hari Sufi. Wow, macam Elsa. Ke depan. Terima kasih Hari Sufi. Baiklah kita pilih. Baiklah. Soalan kepada Yang Mulia Tunku Azura. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Soalannya, dalam persaingan sengit perniagaan online, khasnya berkaitan fashion muslimah, bagaimanakah usahawan itu boleh menunjukkan produk mereka dan melibatkan value perniagaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih atas soalan ini. Pada pendapat saya, memang benar sekarang muslimah sangat mempunyai persaingan yang sangat sengit. Jadi bagi saya ada beberapa aspek yang mereka perlu menitik beratkan dalam menunjukkan produk mereka. Yang pertama ialah aspek visual, sama ada gambar maupun video. Jadi mereka perlu mengambil inisiatif untuk menarik minat para pembeli dengan menunjukkan produk-produk mereka dengan lebih jelas supaya mereka tertarik dan faham akan produk yang dijualkan. Sekarang ini adalah zaman viral kan, jadi mereka harus menggunakan cara-cara semasa, iaitu seperti viral, untuk meluaskan lagi produk mereka. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Laura Sikin. Baiklah, itu dia finalis yang terakhir. Ya betul, sekian selesai sudah sesi soal jawab untuk menguji daya intelektual pada peserta. Soalan dan jawapan-jawapan yang sangat menarik, simple, ringkas tapi padat. Ada juga yang macam orang kata out of the box jawapannya. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan. Sekali lagi kami tampilkan 10 finalis Anugerah Hijabi Mustika 2015-2016 memperankan busana masing-masing yang bertemakan Sparkling Fairy Tales Evening Dress. Silakan.
siapakah agaknya yang bakal dinobatkan sebagai gitar di Mestika Musik kedua ini? Jawapannya bakal terjawab nanti. Ya, mungkin ada di bidang-bidang anda yang dah tahu dah siapa agaknya. Kita tengok betul atau tidak. Anda boleh bertukar teki, tetapi anda kena terus setia menonton, menyaksikan kami sehingga ke hujung rancangan. Hujung rancangan, ya, hujung event. Okey, Amin. Ya. Jom kita ke tengah sikit, Amin. Ya, betul. Princess-princess semua dah ke belakang. Baiklah. Jadi seterusnya acara ini akan diteruskan dengan satu persembahan sebenarnya ni. Yang bagi saya daripada seorang yang suaranya lantang yang boleh menggegarkan dewan ini. Dan anda pasti akan terasa uncomfortable. Dan tentunya mungkin anda bangunkan hiburan. Tak dengar adakah anda inginkan seseorang untuk menyanyi untuk anda pada hari ini? Okey, saya nak bagi hint sikit lah. Kita boleh cuba Amin nyanyi sikit. No. Now your turn. Oh, saya punya turn. Okey, saya akan bagi hint sikit je lagu beliau. Boleh ke? Boleh ya, sikit je ya. Okey, fikir lagu apa nak nyanyi sebenarnya. Sebab lagu-lagu beliau semuanya meletup. Semua meletup. Banyak lagi anugerah juara lagu, jangan cakap. Yes. Okey, saya nyanyi sikit je lah. Boleh ya. Hatiku, hatimu menjadi satu cinta. Okey, cukup sampai di sini. Thank you lah yang sudi tepukkan tangan untuk saya. Jadi mungkin anda tahu siapakah penyanyi yang bakal persembahkan untuk kami hari ini? Siapa? Tak cukup. Adakah anda Siapa? Tak dengar siapa? Buat lagi siapa? Baiklah, tanpa membuang masa dengan ini, Kita mempersilakan Nana Paman pukulkan kepada untuk Datin Alia. persilakan Datin Alia.
mengucapkan terima kasih kepada Keputusan Karya dan juga Bawal Eksklusif. Thank you for having me. And di kesempatan ini juga Alia ingin membuat promosi sikit. Alia akan keluar dengan single terbaru berjudul Engkau Milikku, insyaAllah pada April ini. Nak dengar tak lagu tu macam mana? Sikit je, teaser boleh? Engkau milikku, walau hingga ujung hidupku, cintaku semai hingga ujung nyawa, rindu ku tanam di dalam hatimu, sehingga akhir kau tahu kau milikku. Terima kasih. So untuk lagu yang seterusnya, terimalah Sesal separuh nyawa.